8 makanan orang anxiety jangan takut makan. Nombor 1, makanan kari, pedas dan masam boleh makan, tak kacau anxiety. Nombor 2, ayak kopi dan ayak teh tak kacau orang anxiety. Nombor 3, makanan daripada gandum, mi, roti, biskut, kuih dan lain yang dibuat dengan gandum tak kacau dan tidak mencetuskan anxiety. Nombor 4, pulut, lemang, ketupat tidak kacau anxiety, boleh makan. Nombor 5, sayur kobe, toge, bayam dan semua jenis sayur tidak menyebabkan anxiety teruk, boleh makan. Yang keenam, buah nangka, buah tembikai, buah durian, buah langsat, semua boleh makan, tak ada masalah untuk orang anxiety. Yang ketujuh, masakan yang lemak, yang bersantan dan makanan-makanan kekacang boleh makan, semua tak ada masalah untuk anxiety, dia takkan kacau orang anxiety. Nombor 8, masakan-masakan bergoreng, kari dan sebagainya boleh makan untuk orang anxiety, takkan kacau anxiety. Dia cuma kacau untuk orang kecil manis, darah tinggi, kolesterol, sakit jantung, stroke, buah pinggang, gout, penyakit keradangan, psoriasis, eczema dan sebagainya. Tapi untuk anxiety bukan sebab perut, anxiety sebab minda. Otak kita yang overthinking dan risau dan ada trauma dan ada stres, maka datanglah penyakit anxiety. Kita makan macam mana pun, kita tak makan pun anxiety datang juga. Kita pantang semua 8 makanan pun anxiety datang juga. Tetapi kalau gastrik dengan GERD, kalau kita pantang dia akan sembuh. Kalau hampa pantang tak sembuh-sembuh, maksudnya itu bukan gastrik dengan GERD, itu tandanya anxiety. Jangan pantang sebarangan, jangan takut sebarangan, okey?